collector ni kan, dia cakap kena bayar sebelum pukul 2. Kenapa kena bayar sebelum pukul 2 Tuan Encik? Adakah kalau selepas pukul 2 ni rumah boleh kena sita ke, kereta boleh kena tarik ke, atau apa-apa tindakan yang membahaya Tuan Encik? Kenapa third party selalu ugut kena bayar sebelum pukul 2? Saya daripada mahkamah, saya akan datang ke rumah sekian. Belief akan sampai terus sita. Cik dah boleh standby keluar daripada rumah. Dia takutkan kita. Kemudian dia hantar gambar dia kat balai polis. Lepas tu polis pula call dia. Lagi dia panik. So bila dia panik, bila dia aktif saja buat bayaran sebelum pukul 2 yang ditetapkan oleh debt collector tu, walaupun RM10, makanya akaun itu akan aktif semula. So bila telefon tu dah aktif, pihak debt collector tu ataupun third party tu sendiri boleh ambil tindakan undang-undang. Hutang itu harus dibayar. Hutang wajib dia bayar. That's why lah debt collector, third party, dia kacau majikan. Dia takkan contact si owner tu. Boleh ke pihak debt collector ni dia ganggu sampai dengan majikan? Debt collector boleh datang ke premis, boleh datang ke rumah kita dengan satu tujuan. BWRN bukan tentang jadi penyelamat. Kami cuma percaya setiap orang layak diberi peluang kedua.